Assalamualaikum korang. Apa khabar semua peminat bola sepak tanah air? Selamat datang kembali. Hari ini, kita akan membahas perkembangan terkini yang sangat penting bagi setiap peminat bola sepak tanah air. Dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa perkara utama. Pertama, bagaimana situasi terkini bintang negara kita, Arif Aiman, yang sedang bergelut dengan kecederaan. Kedua, isu integriti yang sangat mengejutkan berkaitan siasatan dokumen pemain oleh pihak PDRM. Dan yang ketiga, hala tuju serta lonjakan ranking FIFA skuad Harimau Malaya di pentas dunia. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya nak minta jasa baik korang semua. Pastikan korang dah tekan butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi. Kita tak nak korang terlepas analisis tajam dan berita eksklusif yang hanya ada di saluran ini. Dah ready? Jom kita bahas. Peminat bola sepak tanah air seakan tidak menyedari keberadaan dan kedudukan terkini pemain sayap lincah Johor Darul Takzim, JDT, Arif Aiman Hanapi. Tonggak berusia 22 tahun itu telah menjadi tunjang utama skuad Harimau Selatan sejak beberapa musim kebelakangan ini dalam semua kejohanan yang disertai. Beliau terus menjadi sandaran pasukan kendalian Cisco Munos namun terpaksa diketepikan sejak akhir November selepas mengalami kecederaan ketika bersama pasukan kebangsaan. Sebelum ini, Arif telah memecahkan rekod yang dipegang oleh pemain tengah legenda JDT, Safiq Rahim, dalam catatan bantuan jaringan sepanjang zaman kelab. Pemain kelahiran Pahang itu kini telah merekodkan 70 bantuan jaringan secara keseluruhan, mengatasi rekod yang dipegang oleh Safiq sebelumnya, 68, sejak menyertai kelab pada tahun 2013. Pemain utama Harimau Malaya ini terus membuktikan kalibernya selaku antara peledak berbisa pasukan selepas menjadi satu-satunya penjaring tempatan dalam perebutan kasut emas Liga Super 2024.25. Beliau kini merekodkan 7 jaringan namun terpaksa akur dipintas oleh beberapa orang pemain import bagi senarai penjaring terbanyak musim ini. Walau bagaimanapun, pemain lincah ini masih mengharungi proses pemulihan selepas menjalani pembedahan baru-baru ini. Arif dilihat memuat naik hantaran sedang menjalani latihan di gimnasium untuk mengembalikan tahap kecergasannya. Beliau juga memohon doa daripada orang ramai agar proses penyembuhannya berjalan lancar sekaligus dapat kembali beraksi bersama rakan pasukan. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Doakan saya semua cepat sembuh dan akan kembali lebih kuat. InsyaAllah, amin. Tulisnya dalam satu hantaran di laman Instagram. Khidmat Arif Aiman pastinya amat ditagih oleh JDT yang bakal mengharungi aksi pusingan 16 pasukan terbaik Piala Malaysia dan juga baki aksi ACLE bulan Februari depan. Berbicara mengenai Arif Aiman, impak ketiadaan beliau dalam perlawanan-perlawanan penting sebelum ini sangat dirasai. Beliau bukan sekadar pemain sayap tetapi merupakan nadi kreatif yang mampu memecah kebuntuan. Jika kita melihat rekod 70 bantuan gol yang beliau cipta, itu adalah satu angka yang luar biasa bagi pemain seusia beliau. Kehilangan sentuhan Arif di pentas ACLE tempoh hari memberikan pengajaran bahawa ketergantungan kepada satu-satu individu harus diimbangi dengan sistem pasukan yang lebih kolektif. Proses pemulihan yang sedang beliau jalani di gimnasium ketika ini bukan sahaja tentang kesihatan fizik, tetapi juga tentang kekuatan mental untuk kembali ke prestasi puncak. Baiklah korang, selepas kita melihat perkembangan Arif Aiman, sekarang kita beralih pula ke isu yang lebih berat yang melibatkan integriti dan undang-undang di luar padang. Pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, dilaporkan telah mengambil 2 keterangan berhubung kes dokumen pemain Harimau Malaya. Perkara ini disahkan sendiri oleh Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Datuk Wira Yusof Mahadi ketika ditemui oleh rakan media di Wisma FAM hari ini. Menurut beliau, FAM mengikut saranan oleh IIC untuk membuat laporan polis secepat mungkin dan perkara itu telah diselesaikan. Segalinya terpulang kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Siasatan ini berhubung dengan pemalsuan dokumen. Ulas Datuk Wira Yusof Mahadi.
Beliau menjangkakan selepas ini, pihak polis akan memanggil semula untuk sesi soal jawab dan biasanya kes seperti ini akan dibawa ke unit jenayah komersial. Setakat siasatan berjalan, 2 keterangan sudah diambil, namun identiti individu tersebut tidak didedahkan kepada umum. Langkah tegas ini diambil bagi memastikan segala dokumen dan maklumat berkaitan pemain kebangsaan terpelihara daripada sebarang unsur manipulasi atau pemalsuan yang boleh menjejaskan kestabilan pasukan. Isu siasatan PDRM mengenai pemalsuan dokumen pemain ini sebenarnya membawa mesej yang sangat besar tentang profesionalisme sukan di Malaysia. Kes yang dibawa ke unit jenayah komersial ini menunjukkan bahawa integriti dokumen pemain adalah perkara yang serius dan tidak boleh dikompromikan. Kestabilan sebuah pasukan nasional bukan hanya dibina di atas padang, tetapi juga melalui pengurusan yang telus dan selamat. Langkah Datuk Wira Yusof dan FAM yang bertindak pantas melaporkan perkara ini adalah satu tindakan proaktif bagi menutup sebarang ruang manipulasi yang boleh menggugat fokus pemain. Namun begitu korang, di tengah-tengah kemelut kecederaan dan siasatan polis, skuad negara kita sebenarnya sedang menunjukkan taringnya di peringkat antarabangsa. Ini adalah berita yang kita semua menantikan. Walaupun berdepan pelbagai rintangan, misi Harimau Malaya dalam arena antarabangsa ditegaskan belum berakhir. Skuad kebangsaan terus memberikan tumpuan penuh kepada agenda yang telah dirangka dalam kalendar bola sepak demi memastikan Malaysia terus mendaki tangga yang lebih baik. Berdasarkan kemaskini ranking FIFA terbaru, Malaysia berjaya melonjak 5 anak tangga ke kedudukan 118 dunia. Peningkatan ini meletakkan Malaysia sebagai pasukan kedua terbaik di Asia Tenggara di belakang Thailand dan Vietnam, sekaligus membuktikan skuad negara berada di landasan yang tepat. Barisan Kejurulatihan dan Pengurusan FAM sedang dalam fasa penilaian berterusan untuk memantapkan lagi kekuatan pasukan bagi menghadapi kejohanan akan datang. Setiap kelemahan sedang diperbaiki dan setiap peluang sedang dimanfaatkan sepenuhnya demi membawa Harimau Malaya ke tahap yang lebih tinggi. Komitmen para pemain dan sokongan padu peminat kekal menjadi tunjang utama dalam meneruskan misi besar ini. Melihat kepada situasi ini dengan lebih mendalam, lonjakan 5 anak tangga dalam ranking FIFA itu bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh. Kejayaan menduduki tangga 118 dunia itu mencerminkan konsistensi yang mula dibina di bawah bimbingan teknikal skuad kebangsaan. Namun untuk terus mentaki ke kelompok 100 terbaik dunia, Harimau Malaya memerlukan kestabilan yang menyeluruh. Kita harus faham bahawa persaingan di peringkat Asia semakin sengit. Dengan fasikan seperti Thailand dan Vietnam juga sedang memperkemaskan barisan mereka. Oleh itu, fokus FAM terhadap penilaian berterusan pemain baharu adalah langkah strategik yang sangat kritikal bagi memastikan kita mempunyai kedalaman skuad yang mencukupi. Satu perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Namun itulah harga sebuah kejayaan. Arif Aiman sedang berjuang untuk kembali. Pihak berkuasa sedang memastikan keadilan ditegakkan dan Harimau Malaya terus mendaki tangga dunia. Jangan pernah berhenti menyokong, jangan pernah berhenti berharap. Kerana selagi ada keringat yang tumpah, selagi itulah perjuangan kita belum selesai. Bangkitlah Harimau demi lencana di dada dan maruah negara.